Fik, Ha? aku nak tanya lah. Apa dia? Comel dalam bahasa Inggeris apa Cute. You memang sangat cute. Saya stop. Benda. Tak suka dulu lagu tu. Macam tu pun boleh jadi lagu. Apa? Macam mana boleh masuk radio lah? Tak. Bila masa pula? Ya Allah. Kat Scotland, RM20,000. Bila masa pula saya pergi Scotland? Ha? Paling jauh pun saya pergi Langkawi. Itu pun naik bas tau. Tak ada. Dah lah, penat lah. Tak payahlah nak sekian-sekian orang ni. Hai. Kenapa kau ni? Tak ada lah. Dia cakap aku hutang dengan orang Scotland. Gila ke? Scotland mau aku tak nak pergi. Apatah lagi Asia. Scotland. Scott Imagine aku tahulah. Scam memang macam tu. Itulah dia punya modus operandi. Kerja scam orang. Betul? Tapi aku dah biasa dah layan orang-orang scam ni. Aku suka layan orang. Kalau lepas ni dia call, kau bagi kat aku. Nanti aku tahulah nak jawab. Ini mesti scam ni. Biar aku yang angkat. Hello, tak ada budak Ampang. May I help you? Mak kau bodoh. Serumah kita. Tak bu, tak matilah ini ha. Aduh yo. Tu kawan Dan tu ha. Kau ni? Manalah aku tahu tu mak dia. Kau ni at least kau tengok dulu nama kat phone tu. Dah tadi dia bising-bising scammer. Aku angkat je lah. Kau tengok kan dia dah gaduh dengan mak dia. Sebab salah pula. Aku tahu macam mana nak bagi mak dia diam. Macam mana? Hello? Aunty dari Ibah? Fik. Possible dalam bahasa Melayu apa? Mungkin. Mungkin aku tak ingin. Adakah ini yang kejadi? Tak suka dulu lagu tu. Scotland mau aku tak nak pergi. Apatah lagi Asia. Asal kau gelak? Dah sekali. Kelakar tu. Sebab memang nampak kau tak erti pun AJ Scotland. Macam benda tu ikhlas. Serumah kita.